Alahai. Korang dia nengok kau ni gomok-gomok. Kasut dah dia tangkap dah dia siang kau. Masak lemak cili api. Sedap Hai sayang, selamat pagi. Awak ni nak apa pagi ni? Datang sini kacau saya. Awak tak nampak ke saya tengah sibuk ni? Alah, nak ucap selamat pagi. Dan saya duduk kat awak. Kan tak boleh. Ya, awak ni dah gila ke apa? Merepek pagi ni. Tak ada kerja lain ke awak nak buat dalam ofis ni? Cantik. Awak jangan nak sentuh saya. Awak dengan saya tu tak ada apa-apa tau. Bebek awak berambus. Keluar daripada bilik saya. Sekarang juga keluar. Yalah. Nanti abang datang lagi. Keluar. Ui, marah lagi cantik. Hello. Ni saya Maria. Saya nak pesan pizza. Pizza saya nak ada ayam lebih, tambah lagi keju tu. Bagi banyak sikit pun tak apa. Sekarang lah dek, takkanlah nak besok pula. Akak dia kelaparan sangat-sangat ni. Tolong cepat sikit hantar di alamat. Alif. Aku sampai. Pesan. Ni kantor ni ya, kat pelanggan kita. Ini alamatnya, ya. Yang alamat kan? Asal aku datang lepas kau aku pergilah suruh lain datang. Asyik aku je. Tak ada orang lain ke? Yelah, baju Mika dengan baju teman pun dah tak serupa. Mika tu bahagian perantaran, teman ni bahagian dapur. Yelah, aku hantar lah. Mana jauh tak? Kat sini. Ya, baik. Tahu pun. Jom. Apa lagi? Kau ingat panas tak? Ini dah ada gastrik ke apa ni? Macam 10 hari tak makan. Apa berita pagi ni? Buka cerita masak. Aduh, bertambah lapar lah perut aku.